You rasa awkward tak bila depan kamera as a beginner masa dulu? Oh, kalau bercakap pasal kes bercakap depan kamera ni, for the start as a beginner memang akan rasa awkward lah, rasa cuak dan sebagainya, rasa macam cringe tau, cringe nak cakap depan kamera. Apa hal, kau siapa, kau nak cakap apa ni, kau ni siapa, kau layak ke nak cakap, lebih kurang macam tu lah. But at the end of the day, pergi mampus lah dengan mulut orang kan. Yang penting kita nak buat video kita nak bercakap, kita nak buat share, kita nak berkongsi manfaat supaya lagi ramai orang boleh dapat input yang baik daripada kita kan. Jadi sebenarnya apa yang kita kena buat adalah keep producing video, keep recording dan terus bercakap je sebenarnya kan. Jadi sebenarnya itulah benda yang kita kena buat. Dan untuk jadi lancar cakap depan kamera ni, kita kena ada framework. So framework tu yang penting sebenarnya. You tahu intro nak cakap apa, lepas tu point nak cakap macam mana, flow dia macam mana dan outro dia macam mana. Dan benda ni akan melibatkan framework. You kena tahu framework tu dulu. Jadi bila dah tahu framework tu, barulah you boleh bercakap depan kamera dengan pro. Dan benda ni lah saya kongsikan dekat dalam modul belajar bercakap depan kamera macam pro. So, nak belajar? Klik link kat bawah.